Ni baby carrier tau. Baby carrier ni nak pasang dia senang je. Jenis dia macam ni. Dia macam pakai baju dalam. Ni kemas sikit lah macam ni. Lepas tali dia ni boleh ketat. Dia ni yang special ni, kita boleh gulung. Gulung. Tali lebih ni tak macam ni. Dia dikemas lah. Macam ni, tidak lebih. Tapi ni silang tau. Yang ni klik kat sini. Ini boleh buka dulu tak apa. Kita boleh ambil baby. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil baby. Letak macam ni. Nampak? Dia dah selesai. Dekat bahagian sini kita boleh klik lah kalau nak kunci. Tapi kalau tak nak, tak apa. Ni dipas jom kat sini. Ni ambil. Klik kat sini. Okay. Dah. Dah siap. Tangannya macam sini. Nampak senang? Ni memang selesa sangat. Jadi senang lah. Kalau kita nak pergi jalan-jalan kan senang. Ni tali dia ni je buat kemas saja. Gulung. Lepas tu ikat dia, senang. Okey. Yang ni kalau ibu-ibu yang ayah nak pergi travel kan, nak masuk tempat yang sesak-sesak kan, yang ni memang sangat sesuai. Macam saya ada stroller satu. Lepas tu yang ni, kalau tempat yang sesak-sesak, macam saya nak pergi tempat yang sesak-sesak. Jadi saya akan pakai benda ni lah. Senang, jadi pun selesa. Aish pakai beg. Ni diketatkan je. Nampak dia selesa je. Nampak? Dia pun senang nak buat kerja. Nak pakai beg satu lagi pun boleh. Okey, kalau korang nak dapatkan sekarang tau, dekat saya bagi tu harga tengah promo tau. Link saya dah bagi.